Ni bukan putih yang cakap ni bakal penyimpan emas yang cakap Kedai emas tak nak turun harga ke? Price dah jatuh tu. Okey. Kenyataan ni betul sebab Putih pun sendiri pernah happen to be pergi ke kedai emas di luar sana, dan kedai emas di luar sana harganya masih lagi belum turun. That's the beauty of harga emas. Harga emas ni dia tak ada satu harga di bawah kawalan. Dia bukan macam beras, bukan macam minyak yang kita ada harga kawalan. So, kat mana-mana tempat atau company kalau dia nak letak harga emas tu sekian-sekian, ikut dia. Tetapi sebagai pengguna ataupun penyimpan emas yang bijak, kita mesti pilih company yang ikut pada harga emas semasa. Contohnya Public Gold. Sebab dengan Public Gold kita ikut pada harga emas dunia, dan bagi penyimpan emas yang dah mendaftar di bawah bimbingan Puteri, tuan-puan boleh semak sendiri berapa harga emas. Contohnya, 1 dinar hari ni bernilai RM1,400. On the dot tuan-puan dah tahu. Okay? So, kalau harga emas naik, Public Gold akan naikkan harga. Kalau harga emas turun, Public Gold akan turunkan harga. Kita ikut pada harga emas semasa. So, dengan cara ni, tuan-puan akan beli dengan harga yang paling terbaik untuk tuan-puan mengikut harga emas dunia. So, kalau tuan-puan belum lagi ada akaun emas, rugilah. Jadi, belum lagi ada, follow, klik link di bio, daftar akaun emas sekarang. Putih bantu sebaiknya.